Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar bang? Baik, Alhamdulillah. Sihat eh? Sihat. Jadi kita bertemu dalam episod yang kedua Nindia 3.0. 3.0 kembali lagi. So far macam mana abang tengok? Alhamdulillah, apabila kita tengok pada komen-komen pada first episode tu, memang sangat memberansangkan. Mereka memang ternanti-nanti kehadiran kembali Nindia 3.0. Walaupun berada di platform yang berlainan daripada sebelum ni. Sebelum ni di broadcasting ataupun TV, tapi sekarang ni di YouTube. Tapi tetap sambutan dia memang terbaik. Kami nak ucapkan terima kasih kepada hampa yang bagi komen kan. Ya, betul. Sama ada komen tu bagus ke tak bagus, kami terima seadanya. Ada tak bagus satu je. Yang lain semua bagus. Satu tu pun saya dah stok siapa dia. Dah stok lah. Dah stok dah. Dia kerja di mana? Tu rahsia tak boleh cakap open. Okey, baik. Episod kedua ni kita akan membicarakan tentang final Piala FA ya. Yep. Okey, final Piala FA. Dan pastinya ramai yang ternanti-nanti siapa guest kita. Betul. Saya kena ucap terima kasih kepada dua ni. Yep. Sebab dua ni legend. susah saya nak dapat. Legend bukan senang. Masa saya kat TV pun saya duk pujuk sampai sudah dia tak mau. Yep. Tapi kali ni dia main. Betul. Jadi tanpa buang masa kita perkenalkan. Yes. Dua tetamu kita yang akan bersama kita, dua rakan sepasukan satu ketika dahulu. 18 8. Lepas tu dia 14 pun dah. Betul? Malaysia. Malaysia 14. Okay. Khairul Muhaimin dan juga Syafiq Rahim aka Copot. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa bang? Sihat. Tak pasal-pasal kena pakai baju ni Jadi YB lah ni. jadi YB lah. Takkan orang tu jadi YB, kita tak jadi YB. Okey, perkembangan terkini Min. Perkembangan terkini retire sepenuhnya. Okey. Tapi still bermain untuk amateur club lah. Okey. Dengan Selangor Champions League. Okey. Dan saya bermain mewakili pasukan MPNG. Okey. Di mana sekarang sudah berlangsung 3 perlawanan. Okey. Dan satu kemenangan, satu draw dan satu kekalahan. Tapi biasalah Selangor Champions League ni dia bukan satu preparation yang profesional. Ikut dan lah. Ikut dan. Ada player yang boleh turun training, ada player yang kerja sebagainya kan. Jadi main tu bukanlah gaji yang proper, tapi kita main ni atas sebab minat. Dan khidmat kita diperlukan lagi kan. Pandit lah sekarang ni, pandit. Pandit RTM. Pandit. Yang ni abang Bukan bola je dia pandit kan. Ya, Syafiq Rahim. Siapa tak kenal Syafiq Rahim? Yang uniknya dia orang ni umur sama. Betul. 1 bulan 7, 1 bulan 5. Betul kan? Betul. So sebaya. So Syafiq, cerita sikit sekarang punya. Okay, Alhamdulillah. Saya pun baru stop daripada professional career footballer. So setakat ni saya menjadi penganggur yang terhormat. Tak adalah. Ada akademi. No, saya rasa ni time yang sesuai untuk saya give balik pada saya punya family. Betul. Lebih 20 tahun kot sibuk dengan bola sepak. So sekarang ni dalam 6, 7, lebih kurang 6 bulan, 5 bulan. Betul-betul saya menikmati masa bersama keluarga. Ibu bapa, terutama isteri saya dan anak-anak saya lah. Walaupun saya main bola, kami dah berumah tangga, tapi kita punya relationship tu masih jauh. So kita sibuk dengan bola, sibuk dengan away game lagi. So Alhamdulillah setakat ni saya berehat. Dan insyaAllah saya punya dalam contribution dalam bola sepak ni masih ada, dan saya akan plan yang terbaik untuk apa yang saya boleh bagi balik kepada bola sepak lah. Capek ada akademi. Yes, dengar tahu bagus. Mai sampai tengok tu. Tidur pun awal sekarang. Tidur awal. Dia pukul 10 pun dia tak larat dah, dia kata dia nak tidur dah. Okey, baik. Jelas mereka ini mempunyai pengalaman yang sangat luar biasa di pentas bola sepak. Betul. FA Cup, kita nak bicarakan tentang FA Cup. FA Cup yang semua mengetahui, ada persepsi tentang masing-masing. Ada kata yang perit tu kan. Ada yang kata macam-macam. Jadi abang lu lah sebelum kita bagi apa? Tak, cerita dia sebenarnya orang memang ternanti-nantikan final Piala FA tempoh hari kan. Tapi agak malang lah kan kalau kata kita tengok dah meriah dah kan. Mungkin Syafiq dengan Min pun tengok kan, dengan suasana dia, dengan environment dia, macam ada konsep lah hakim,
dengan api dia, dengan semua lah, dengan bunga api. Dalam keadaan bola sepak Malaysia macam ni betul, 40,000 okey lah. Betul, 40,000 tu okey, not too bad kan. Pasal mula-mula kata ada pihak yang nak sabotaj apa semua kan. Cuma agak malangnya lah kan. Apabila kan, mungkin nanti Syafiq, kita minta Syafiq dengan Min sikit share lah kan. Agak-agak keputusan pengadil tu yang terus pada mengadil tak tanya pasal itu yang spoil the game. Okay. Pasal kita kalau tak ada pasal tu, mungkin suara tu tak dibakar, tu je kan. Bila bab JDT dia pergi ada VR dilihat, tapi bila bab kad merah Sabah, VR tu tak dilihat. Saya setuju bang dengan keputusan pengadil tu kan. Cumanya jika kita nak lihat daripada situasi permainan kedua-dua pasukan tu, pada saya JDT is different level. Betul. Kalau bukan kerana pengadil pun, kalau kita tengok game tu, intensity dia tinggi. Memang intensity dia tinggi. Dalam first half, saya tengok first half lah. Second half saya tahu dah. Memang Sabah tak boleh comeback. Untuk first half tu, dia punya keinginan tu, dia punya semangat pasukan JDT tu, kita tak boleh nafikan. Cuma yang ada mungkin certain perkara yang seperti pengadil yang bila Sabah mendapat jaringan dan dibatalkan, jadi semangat mereka ni down. Tapi untuk perlawanan pada malam tu memang rancak. Overall rancak. Situasi pun boleh dikatakan happening. Cuma penyokong kalau nak dibandingkan dengan sebelum-sebelum ni memang different lah. Sebelum masa saya main dengan Syafiq dulu pun 100,000 80,000 lah kan. Confirm full. Kijali ke Shah Alam ke confirm full. Tapi pada malam tu nampak kosong kat situ. Kemeriahan tu dia kurang lah kan. Kalau ikutkan kapasiti tu 40,000 banyak dah. Kalau kat stadium lain kira full house. Tapi untuk final, betul. Kita bercakap pasal final, pada saya tak cukup lah kan. Tak sampai lah macam JDT kot kan. Kalau main dengan Sabah ni, sepatutnya Sabah selepas berapa puluh tahun dia tak layak 27 tahun tak layak ke final. Sepatutnya penyokong dia tu datang lah memberikan sokongan kan. Tapi mungkin kita faham mungkin faktor jauh, travel dan sebagainya. Tapi apa pun satu kebangkitan lah, satu pujian buat pasukan Sabah. Tengok Lonnie bercakap mantap. Mantap. Dulu tak macam ni. Betul. Santai lah. Santai. Okay. Ni podcast. Dia ada kelas rasanya. Dia ada kelas. Dia masuk kelas kan? Apa ni saya pun nak belajar ni juga. Okay. Mungkin melihat dia bukan pemain JDT kan. JDT is JDT. Ya. Tetapi tempo game tu saya tengok intensity Sabah yang eager nak pergi kan. Meriah sebenarnya dalam aksi bola serangan. Pandangan saya yalah, semua dah bercakap pasal tentang suasana final. Yalah, final different. So semangat tu lain. Dia jadi macam you go for nothing to lose. Okay, the last match, the last game for one cup, untuk satu piala. So untuk saya Sabah pun bagi yang terbaik. Dan kita tahulah macam banyak cakap, semua orang pun cakap JDT is dia ada dia punya identiti dia sendiri. Apa dia punya kelebihan. So pandangan saya tentang referee punya part ni apa semua, saya rasa di luar bidang lah apa yang kita nak untuk saya sampaikan atau komenkan ataupun kita cakapkan lah tentang kenapa keputusan tu berlaku, kenapa keputusan macam ni tak berlaku. So itu mungkin di luar bidang apa yang kita ada. So sebagai pemain, bekas pemain, apa yang ditunjukkan kedua-dua pasukan saya rasa adalah yang terbaik. Betul. So JDT, ya kita tahu dia another level. JDT akan bermain dalam level apa yang dia dah main. So contoh Champions League dia dah main berapa tahun. So dia kena kekalkan that momentum. So untuk pasukan-pasukan yang ada dalam liga kita, saya rasa kita perlu menjadi yang terbaik juga. Perlu bagi saingan lah. Ada untuk saya sebenarnya kita boleh. Sebenarnya kita sangat-sangat boleh. Cuma jangan ada satu hurdle ataupun satu tembok yang membuatkan kita
tak boleh jadi positive thinking. Kita terlampau ambil sebelum main kita dah rasa macam ni tak boleh, itu tak boleh. Lepas tu terlampau sangat bagi reason yang ini tak boleh, itu tak boleh. So maknanya semua pihak takkan ada support system dekat situ. Untuk saya lah, itu pandangan saya. Sebab kita sebagai pemain, of course kita mahu management yang terbaik. Management pula nak ada pasukan yang terbaik, dia mesti ada support system yang terbaik. Support system ni adalah dari segi semua lah kitman lah semua. Ya, betul. So saya rasa we are as a player, you do your part je. Sebagai pemain, training, give 100%. Kita pernah lalui benda-benda ni dalam negatif dan positif. Benda yang baik kita continue dan tambah baik. Benda yang tak baik ni kita tinggalkan dan kita ubah untuk bola sepak tanah air, bukan untuk siapa-siapa, untuk diri kita terutamanya. You minat bola sepak, you minat untuk main bola sepak, you kena sacrifice dari segi apa. So you kena tengok balik benda-benda tu. And then one more thing, kita perlu ada education. Education ni sangat penting. Macam saya, mungkin saya tak sempat untuk patah balik untuk buat benda tu. So, kalau saya boleh patah balik, saya rasa saya perlu ada pelajaran yang terbaik. Because kalau you educated punya orang, educated punya player, you dapat buat keputusan yang terbaik dalam padang. You akan buat keputusan terbaik untuk diri you. Keputusan terbaik untuk diri you luar padang adalah apa? You choose your condition, your nutrition, everything. Keputusan yang terbaik dalam padang, macam mana you nak serang, macam mana you nak defend, macam mana you nak attack, macam mana you nak jump, everything. Sebab talent memang Allah Ta'ala bagi. Tapi kalau you tak kerja, you tak work hard, habis. You bekerja ke arah itulah. Ya, you kena as a pemain. Yes. Saya cerita pasal as a pemain. Yang luar pemain saya tak nak komen because it's not, saya tak pernah menjalani pun. Betul. So saya cerita pasal saya sebagai pemain. So apa yang patut pemain bola sepak dalam Malaysia ni perlu buat. Why orang luar boleh buat, kenapa kita tak boleh buat? Kita sama je. Ada dua tangan, ada dua kaki. Kita punya negara pun bukannya negara perang. So why? Kenapa kita tak boleh buat? Sebenarnya daripada awal, maybe kita kena perlu education daripada awal. Kita kena perlu training daripada awal. Itu je. Kehendak, keinginan, eager, kemenangan perlu terapkan. That syllabus perlu jalan perlu structure betul-betul. Maksud dia structure yang Syafiq cakap ni daripada awal lah kena set benda ni. Sebab zaman hampa dulu hampa dah terlepas. Betul tak? Hampa dah terlepas, dah tak ada momen tu. Lagi satu yalah Syafiq cakap pasal JDT. JDT kebajikan dia memang top. Dan kalau kita mengikuti perkembangan bola Malaysia lah ni, kebanyakan problem gaji dah bang, kan. Itulah dulu orang Sopi tak ngopi JDT. Ada offer? Ada. Dulu Syafiq ada. Saya dengan national team satu table dekat FAM tu. Adalah kembar abang adik. Dia lah, ni salah seorang lah pujuk. Bila dia bagi saya bercakap dengan TMJ tu, pada waktu tu memang saya on je. Saya bukan on sebab dengan tawaran tu kita, kalau kita tolak kita bodoh lah. Tapi atas beberapa faktor tu, dengan salah satunya adalah mak saya baru meninggal masa tu, dan keduanya adalah saya masih ada kontrak bersama Pasukan Kedah. So bila saya fikir-fikir balik, mungkin duit ni boleh dicari, tapi semangat saya kepada ayah saya ni macam mana, kan. Kita sebagai anak, tanggungjawab saya sebagai anak untuk ayah ni, kita tahu dia sedih, saya pun sedih, dah give up, dah lost. Di time tu lah saya rasa dia perlukan saya. Dia perlukan anak-anak dia untuk berada di samping dia, kan. Dan pada saya tak menyesal. Saya rasa pengorbanan yang saya buat untuk dengan menolak JDT tu bukanlah satu penyesalan, kerana duit, yes. Dalam podcast sebelum ni saya pernah bercakap pasal ni. Mungkin orang hantam. Orang kata pergilah sekali, kan, boleh senang semua hidup. Tapi yes, dalam lumrah manusia ada senang, ada susah kadang-kadang. Tapi betul awak beritahu dia. Dia kan national team ni pujuk.
12 think 10 tahun yang dulu 11 KFM, no 13 KFM. tahun dulu 2012 so, okay dia pandangan orang ataupun pandangan peminat ataupun pandangan pemain mungkin dia cakap JDT you this that itu ini. Untuk saya dia untuk berada di pasukan JDT bukan semata-mata duit, bukan semata-mata kebajikan. Dia mengajar you sebagai seseorang yang Matang. berkerjaya, karakter, demanding, everything. Dia akan ajar you dekat situ. How professional you sebagai pemain bola sepak ataupun sebagai sportsman. So bila saya ada di situ, saya rasa banyak mengubah saya, lifestyle saya, mengubah saya sebagai pemain bola sepak, terutama mengubah diri lah, diri kita sendiri. Pengubahan So saya rasa one of the best boss Tengku Marutu Johor, one of the best leader yang saya rasa bukan saya nak angkat ke apa tak. Ni It's cerita reality, reality. fact, fakta. So erti kata bukan senang nak main JDT lah. Bukan senang nak ada dalam pasukan tu. betul. Dengan sekarang pula lagi, bukan senang ada dalam tu. So, if you ada opportunity, kalau you ada berkesempatan, why not? And then you banyak belajar tentang you as a sportsman, you as a footballer. Dekat situ dia ajar you penjagaan diri you. Macam mana sampai Zack lah So, demand to every season. Kalau kita tengok 11 years, 11 tahun kita maintain that title Liga. Dan macam kita tak pernah menang Liga 11 tahun bila kita main. Betul. Dan macam kita tak pernah menang FA Cup sebelum ni. Kita punya main maintain dan dia Keep punya going, tinggi punya intensity dalam tu. Macam saya duduk kat dalam tu 12 tahun. Saya tak pernah rasa macam saya pernah saya tahun lepas saya champion ke? So setiap tahun tu kita rasa macam kita nak improve dalam training, dalam penjagaan diri you. Kita punya apa orang cakap Maksud dia lah tu fight tu. Hang main bola. Bat lain semua jangan betul ah. Betul. So untuk itulah masa saya cakap tadi, berbalik pada saya cakap tadi, kita sebagai pemain you kena fikir apa rules you sebagai pemain. Dalam tu. Macam boleh baca lah. Rules you sebagai Pemain. Rules Jangan you sibuk-sibuk pasal pengurusan. Rules you sebagai pemain. Pemain. You main bola je. Jangan nak. You jangan nak ingat you nak buat benda lain. You main bola je. Betul. Okay, baik. Kita akan berehat. Kembali nanti kita nak sentuh sikit sebelum saya rasa opportunity ni dapat Khairul Mohamed dengan Syafiq Rahim. Sejak mereka memakai baju batik ni sangat ilmiah, sangat profesor. Syafiq pun cakap memang betul-betul akademik tu dia akan luahkan segala-galanya. Mengenali Syafiq Rahim kalau walaupun ni podcast, dia boleh hentam saya bila masa bang, tapi hari ni dia nampak macam steady, protokol. Min pun boleh jadilah kalau kawasan di Kubang Hutan kosong ke, boleh duduk satu dewan dengan kawan kita kan. Jadi kita akan berehat. Kembali selepas ni saya nakkan bawa sekali sikit. Ada satu isu yang menarik juga untuk dibicarakan, bagaimana peminat ada kalanya lebih jurulatih pro daripada jurulatih. Yep. Kan? Betul? Lepas ni kita bincang sikit. Jangan. Okey, berehat seketika, kembali selepas ini. Oh, kena pakai spek ke? Baca kena. Baca kena spek. Umur makin lama makin mudah. Makin lama makin mudah. Okey, kita bersama Khairul Mohamed dan juga Syafiq Rahim tadi. Banyak perkongsian tentang to be a professional. You need to learn something. Bukan senang. Okey. Baik, saingan liga juga makin menarik. Pasukan-pasukan yang kita rasa kita tolak JDT ke atas tapi persaingan kat bawah ni keep on ada persaingan. Min tengok Min macam mana liga setakat ni Min? Untuk top 3, top 4 tu agak seimbang nak dibandingkan dengan pasukan bawahan ni yang saya rasa agak ketinggalan jauh. Masih struggle lagi. Masih struggle seperti Immigration, Sabah, Melaka. Jadi untuk persaingan di top 5 tu saya melihat mungkin mereka boleh fight untuk kedudukan nombor 2 lah. Kan, kerana JDT
dengan konsisten mereka yang mereka pamerkan, memang mustahil untuk beat mereka. Tapi kita bercakap mengenai top 4 tu, pasukan yang berkelayakan saya rasa Selangor, KL yang belum tewas, seperti Kuching City, Negeri Sembilan, Kuching City yang boleh dikatakan sebagai giant killer, dan mereka menunjukkan satu performance yang konsisten lah. Baik. Sebelum temu JDT ni. Liga. Okey, untuk saya dia dah akan masuk ke pusingan yang kedua. So bagi saya semua pasukan ada kelebihan dia dan ada kekurangan dia. So kita tengok dia macam Minimum cakap tadi, the consistency tu lah, konsisten setiap pasukan. Macam JDT pula pun, if dia tak boleh pandang, orang cakap tak boleh rasa dan ambil mudah, take easy dalam setiap game. So dia ada dia punya benchmark dia, maybe dia ada dia punya objektif dia untuk this season. So setiap pasukan yang lain pun mungkin ada dia punya objektif dia. Dan so apa dia punya pencapaian, apa dia mahukan untuk season kali ni. So sebagai saya rasa untuk tim-tim yang tadi kita sebut, Kuching City, KL, Negeri Sembilan, Terengganu. So saya rasa bukan yang lain-lain ni tak boleh memberi saingan, tapi macam Immigration, dia adalah first season untuk this year. So mungkin experience dia tu akan datang mungkin lambat sikit. So for me, untuk saya semua pasukan ada dia punya kelebihan dan kekurangan. Dia kena tengok masa how you prepare dalam satu musim dan satu perlawanan. Itu je. Okey. Tapi betul ke Fik, JDT masa awak main tu, dia ada satu target scoring setiap game tu. Setiap game kita tak ada target scoring. Tapi of course, saya sebagai pemain pun, masa ketika tu, kita pun sebagai pemain pun kita tu, so kita tengok macam mana season lepas punya performance. Okey. Scoring kita season tu berapa, lepas tu kita punya concede, kita punya Dia ada KPI dah, draw, lose. But KPI dia tu tak ada. Team management dia tak letakkan KPI, tapi of course Kita sebagai demand player tu, dan lepas tu kita sebagai pemain tu, kita perlu lebih baik daripada sebelum ni. So dari segi apa, semua faktor. Okey. So bukannya di management je, tapi sebagai pemain pun dah tahu apa yang you patut lakukan untuk lebih baik daripada yang sebelum ni. Macam di Kedah macam mana? Di Kedah pula dah. Tak ada dah. Tak ada dah. Min. Kedah tak ada dah. Kedah tak ada dah. Oh, tak ada dah. Hilang. Legend Kedah ni hang tak jaga hati dah. Kedah tak ada dah. Satu hari kembali lah, InsyaAllah. Main balik, InsyaAllah. Kita doa-doa dengan Min. Zaman ni dah makin lama makin maju, makin lama makin ke depan. So mesti kita sebagai peminat masih lagi kekalkan dia punya state tu, kenegerian. Tapi suka tak suka, kita dah kena ke depan lah. Ke depan kita kita ada perubahan. Profesional. Kita dah tak boleh cakap Kedah is negeri. Johor is negeri. Selangor is negeri. Dia kena club lah. Kita dah FC. Min, kita kena move on, Min. Jangan buat macam ni, Min. So jadinya benda ni kita kena tukar supaya kita dapat terima yang perubahan dalam profesional bola sepak. kancah bola sepak ni. So takkanlah Macam dulu lah. Macam kami, macam dia naik dengan Selangor, saya naik dengan Kedah. Semangat kenegerian tu lain nak dibandingkan sekarang. Tapi bila dah berubah, pergi ke arah profesional dengan kita ni, inilah kerja kita kan. Betul. Jadi inilah mata pencarian kita. So bila kita pergi ke gaji yang lebih baik, pasukan yang lebih baik, di situ pilihan masing-masing lah. Dia dah tak ada dah semangat kenegerian. So kalau takkanlah abang pengulas datang daripada negeri Sarawak, hanya bekerja di Sarawak. Kalau kita tengokkan lah. So arkitek datang daripada Sabah,
akan bekerja di Sabah saja. So tak fair untuk sebagai pemain bola Kena sepak open. pun. Kena open. Ya. Bukan salah. Tak salah. Tapi untuk saya dan untuk kita ni, kita kena ke depan. Kita kena pandang. Kalau tidak, kita akan duduk macam tu juga. Ya, so itu untuk saya itu yang membuatkan mungkin salah satu faktor untuk negatif punya pemikiran. Betul. Hang lah cucuk tadi. Apa dia? Hang yang cucuk. Tak tanya. Sebab dia Orang Kedah tahu. Kedah kuat tu. Dia pun dah langgak ni. Des, abang tengok je ni. Jadi kalau tim tu tak kuat, abang try begitu lah. Abang lalang. Tak, yang cerita-cerita ni because kita tahu Kedah banyak produk-produk yang baik. Ya, betul. So Jadi kot lah. Nampak macam lama ni nampak cerita ni. Tak, pasal bila Kedah tak main Liga Super, dia macam Ferrari tak masuk F1 lah. Persamaan Ferrari dengan okey, baik. Baru ni saya mengikuti daripada ni lama abang ni. Ya, betul. Saya mengikuti daripada ni lama. Best yang Zaman dia pemain ni tak ada lah nak fan nak main marah jurulatih apa semua. Tapi insiden baru ni sangat menduka citakan. Kita tak salah. Kita tak marah peminat untuk mempersoalkan dan sebagainya. Tapi apabila statement-statement yang berbaur yang sampai tahap mencarut kekeluargaan ni, saya rasa dah too much kan. Jurulatih pun macam manusia biasa juga. Ada perasaan kan. Kita pun kalau orang kata itu marah. Jadi saya rasa kita kena educate. Macam saya kata di peringkat awal semua ni bola sepak ni kena educate. ekosistem semua. Betul Min? Bukan player saja. dia mungkin penyokong ni dia punya expectation dia tinggi untuk pasukan kan. Padahal kita ambil contoh untuk pasukan Negeri Sembilan. Di mana Coach Nizam Jamil dia buat statement sampai maki family dia, sampai maki keluarga dia. Dia siapa-siapa pun tak boleh terima. Betul. Jadi kepada yang maki Coach Nizam Jamil tu tak sepatutnya lah. Sebabnya kalau kita lihat daripada keadaan tim mereka tu, Nizam Jamil baru ambil alih lah. Dia datang pun bukan dengan full player yang dia nak, dengan kesemua pemain yang boleh dikatakan mungkin dah set up, ada setengah yang dia ambil. Mereka perlukan masa kan? Macam JDT dulu pun masa first year dia buat tak jadi pun. Second year pun baru start slowly kan. Untuk Negeri Sembilan pada saya, bagilah masa kan. Kalau lain lah, kalau macam Coach Nizam Jamil ni dah 2-3 tahun duduk macam tu juga tak ada perubahan, okey, boleh kita boleh patutlah. Saya rasa keterlaluan bila membabitkan family. Ya, betul juga. Tu berbalik kepada kita cakap tadi, tak salah bang. Tak salah untuk saya, tak salah untuk dia ada expectation macam Min cakap tadi. Expectation yang tinggi kepada pasukan. Tapi cara you handle that situasi kan, sebagai penyokong, sebagai coach, sebagai pemain, sebagai tak kisahlah. Macam mana cara you handle. That's a professional ke tak? So untuk saya, kita macam berbalik pada kita cakap lah, education ni bukan education untuk pemain bola sepak saja. Fans pun kena. Untuk semua. Supaya kita bertindak mengikut apa yang sepatutnya. Of course salah, tetap salah. And then kita sebagai coach pula kena macam kita sembangkan tadi, coach ada dia punya tanggungjawab dia sebagai coach, dan pemain tanggungjawab you sebagai pemain. Dia ada pro and con dekat situ. So apa yang dah terjadi, kita tak boleh patah balik. Betul. So yang dah buruk tu you buang lah. Apa yang tak betul you buang, yang bagus you continue dan tambah baik, supaya bola sepak kita ni akan menjadi harmoni ya. So salah satu bola sepak adalah sukan nombor 1 dalam Malaysia. Sukan nombor 1 dalam dunia. Kenapa you nak cemarkan dengan benda-benda yang macam ni? Tu tak campur lagi yang casual tak casual ni semua kan. Betul. Saya rasa podcast ni nak kena bawa satu. Sekali nak kena bawa casual. Tutup muka. So nak bawa casual, tutup muka, masa dia bercakap tu dia buat pengakuan. Saya meninggal, kami penyokong. Tapi Min masa sepanjang karier Min ada pernah hadapi pengalaman fans macam tu? Dulu ada dulu banyak, cumanya mungkin orang tidak tahu. Sebab tak jadi isu zaman sekarang social media. Jadi ada isu sikit-sikit pun orang viral, jadi isu tu jadi besar. Masa kami main dulu pun, masa kita tak perform kena maki lah. Cumanya kita tak layan lah. Bergantung kepada pemain, bergantung kepada coach tu sendiri, sama ada dia react ataupun tak kan. Kalau dia jenis strong, saya rasa
Diabaikan lah, lantak lah Tapi kan. mungkin kalau benda tu direct to the individual player, dia jadi pasal performance okey kot kan. Tapi ni pasal melibatkan family yang tak ada kena-mengena kan. Itu yang Ya, itulah saya cakap. Saya pun dulu kurang bijak juga melayan. Ada. masa that's why saya Syafiq cakap. main Selangor, fans masuk apa tempat yang training kan. apa yang saya cakap ni adalah betul-betul pengalaman yang kita lalu. Tak ada yang mereka-reka cerita. So supaya menjadi pengajaran Baik. kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Kerana kan kita kurang bijak lah kita melayan yang benda-benda itu. Kalau nak cerita pasal fans, pemain, takkan habis. Ya, betul. Coach takkan habis. Why not? Bila dah bersara ni baru fikir. Why not? So kenapa you tak nak let be je benda tu? Let it be. Benda yang tak baik, apa you nak bring up? Betul? Kan? Benda yang bagus, kita bawa lah naik dan tambah baik. Yang benda tak bagus tak payah bawa. Pengalaman. Untuk saya lah. Sebab kalau nak cerita pasal buruk fans, saya dulu main bola pun saya boleh nampak mak saya je dengan bapak saya. Betapa kosongnya stadium. Kalau nak cerita. Tapi bila sekarang punya, dah Alhamdulillah penyokong datang ke stadium, meramaikan stadium, national team. Ini kita main national team, orang tua kita boleh tengok. Boleh jerit satu stadium boleh dengar. Tapi bila sekarang penonton datang, Alhamdulillah. Because sebagai pemain, kita nak dia. Kita nak pemain yang ke-12 ni. Tapi in terms of benda-benda macam ni lah, education tadi lah. Kan? Win-win situation. Ya. Part player pun ada salah, Ya. fan, semua kan. Untuk kita move on je lah. Ya, betul lah saya cakap. Pemain ataupun coach, kita pun manusia. Betul. Nobody perfect. Takkan 100% perfect game. Macam bowling ada perfect game. Macam kita sebagai pemain 90 minit, of course ada 1 minit kita tak bagus. 2 minit macam 90 minit, 89 minit goalkeeper save berlambat-lambat, 1 minit goalkeeper tak boleh save. Betul. So kita tak boleh nak hentam dia ataupun hentam siapa-siapa kat dalam situasi yang tu. So bagi saya we are family. Macam contoh Negeri Sembilan. Fans dengan ni adalah family. Kalau you create that suasana, Dia akan berlarutan. so bukan, dia akan jadi satu bonding yang baik. Kalau you create that suasana as a family, Okay. you akan jadi bonding yang terbaik. Baik. So macam tengok EPL ke, ambil contoh. So Japan League, kita tengok you duduk bawah pun, you tengok stadium berapa ramai orang Penuh. datang. So kenapa? Dia trust. Tapi Negeri Sembilan home game 3-4 home game full house. Dia akan Negeri Sembilan ni ada satu habit baru. Dia akan tengok game-game yang best, tiket tu akan dijual lebih awal. Untuk tarik crowd. Bagus lah tu. Benda tu bagus. Strategi. Okey, kita nak berehat. Selepas ni kita chill-chill ya. Kita nak tengok banyak benda yang orang tak tahu tentang depa doang ni. Kan, saya nak cari benda-benda yang Kalau pelik-pelik boleh lah. eksklusif sikit lah. Eksklusif. Tak ada reveal sebelum ni, tak ada reveal mana-mana. Eksklusif pertama yang saya bagi tahu adalah berehat seketika, kembali selepas ini. Okey, kita kembali dalam segmen last Yep. Ninja 3.0. Saya rasa dua segmen ini sangat serius dan juga sangat ilmiah. Dalam Dari hati sanubari bekal pemain yang melalui macam-macam lah. betul. Okey. Kali ni kita nak chill-chill ya. Yes. Okey. Saya mula dulu Boleh? Syafiq Rahim, ketika dia melangsungkan perkahwinan, pengacara majlis tu Hafiz Ahmad. Hafiz Ahmad lah. Asyuk. Asyuk maksud. Okey. Karim Muhammad. Oh, dia ni banyak cerita dengan saya. Sangat banyak. Daripada arwah mak dia. Oh, bukan MC lah. Bukan MC. Okey. Lepas tu mendiang Satya cari dia. Nak sign Negeri Sembilan. Baru kahwin. Pi Asia. Asia. So benda-benda macam ni lah yang orang tak tahu lah. Syafiq antara orang yang saya rasa luar biasa lah. Momen yang dengan Syafiq yang Min ingat Min?
Hak yang orang tak tahu. Beza 2 bulan je ni. Beza 2 bulan. Saya dengan dia ni waktu umur 18-19 tahun. Kami ni memang dikerah lah. Memang dikerah. Keringat masa tu. 18-19 tu kita join bawah 20 tahun. Kami dua lah. National team masa tu antara yang termuda. Saya dengan Syafiq naik. Bawah 20. Senior team sama tu? Norizan. Nuzan Pakar. Cikgu Jan. 23. Saya dengan Syafiq juga. So masa mula-mula saya join 20 team bawah 20 tu, saya tak kenal pun Syafiq kan. Saya datang training dan bila dah dapat collab kan dengan bawah 23 dengan senior team masa tu. SEA Games 2007. SEA Games 2007 sekali tapi saya injet time tu. Last minute saya injet. Dia pergi lah. Dan nak cerita saya akrab dengan Syafiq tu dari situ lah. Apabila kami dapat collab di peringkat remaja waktu tu dengan 2 pemain muda masa tu bermain untuk senior team. Satu cabaran besar. Tapi saya dengan dia ni satu bilik lama tapi lama. Dan itu antara momen-momen yang best lah dengan Syafiq. Saya sebenarnya banyak lah. Rahsia tak boleh lah. Nak cerita banyak. Cerita sikit. Yalah, macam Amin cakap lah. Kita main semua youth, semua age. Daripada bawah ni lah. Under 20 panggil. Under 23 panggil. National team panggil. So, saya dengan dia memang ada je lah masa tu. So, kita ni pergi je lah mana-mana yang collab. Kita akan pergi. Tak ada cuti. So memang itu pun impian kita sebagai pemain. Ya, nak main Malaysia. Sebagai pemain bola sepak, itu je lah kita nak. So cuma saya dengan Min ni memang kalau tunggu keadaan bila nak collab je. Sebab saya tahu saya punya kawan ada. Kawan saya ni Min ni dia lebih kurang suka apa yang kita suka. Contoh time tu lah kita nak pergi make up kereta. Time tu lah kita nak pergi, nak buat apa so ada idea-idea macam tu lah. Sebab kalau macam saya kurang bercerita dengan orang lain. Cuma kalau dengan dia saya boleh bercerita. Zaman satu lagi zaman kancil dulu. Saya tak ada cerita lagi. Memang susah tu kan. Kami bukan orang senang. Saya ambil susah. Saya ambil kat Saint Jean Bas lah. Kancil. Saya ambil dia kat Saint Jean Bas semua. Sebab masa tu Kancil. Masa tu orang tua saya ni memang particular sikit. Dia marah saya. Kalau nak main bola jangan pakai motor. Pasal kaki tu. So masa tu okey lah. Saya cakap dengan orang tua saya tak apalah. Kita try lah beli kereta. Kancil masa tu hebat lah. Hebat lah. Kira hebat masa tu. RM6.50 Tapi ke RM8.50? Sebulan RM3. RM8.50. RM3. Nama plate ingat WJG 283. Lawak. Okay. So first kereta lah. First kereta. WJG 283. Saya ingat lagi lah. Nama pakcik saya. Nama tak lepas. Gaji RM600 nak lepas. Tak boleh. First gaji buat RM600. RM600 gaji saya untuk belum tak lepas lah. Mana lepas. Kalau dah separuh nak bayar bulan. Tapi saya masa tu kita tak fikir apa pun. Cuma kita fikir kita minat untuk bola sepak. Dan saya untuk pengetahuan semua, saya tak pernah minta gaji saya. Mana-mana team? Selama saya main bola sepak, Mana-mana team saya tak pernah demand saya punya gaji. P-sign-nya? Saya tengok, saya lepas apa yang saya punya komitmen, saya punya target ni, then saya okey. Sebab saya tak pernah cakap deal apa ni, tak pernah. Sebab saya rasa yang tengok saya adalah management. Dan yang tengok saya orang lain, bukan diri saya. Okey. So itu saya punya konsep saya, dan saya rasa rezeki saya bukan melalui apa yang saya nak. Itu saya punya konsep. Sebab kalau kita tengok ketika tu saya Min masa tu semua Aidil abang semualah. Kalau terkejut tengok saya punya ni. Tapi saya rasa apa? Bukan tu je. Bukan itu yang saya kejarkan. Saya kejarkan pencapaian saya sebagai pemain bola sepak. So pernah DP ambil Amin? DP ambil. Tapi sebut pasal pencapaian ni kan. Syafiq ni player yang mula-mula saya datang tu average lah. Player yang bukan menarik perhatian kita kan. Tapi bila saya dah lama dengan dia, saya nampak dia peningkatan dia. Peningkatan tu dari segi performance dia. Dia ni memang
dalam training pun dia push. Sebab tu dia boleh ada kat satu level. Sebab tu free kick dia, corner Free dia. kick satu memang. Free kick masa mula-mula kenal dulu biasa ya. Baik. Tapi dia improve tau. Improve bila coach Raja Gopal bagi kepercayaan kat dia. Dia polish dan sampai satu tahap master lah. Untuk saya special lah dalam free kick. Saya membesar dengan dia dalam bola sepak. Jadi saya tahu dia daripada yang biasa, dia bekerja keras dalam training walaupun dalam national team, tapi every training dia push. Itu yang saya boleh nampak, oh Syafiq dia pergi jauh. Setiap tahun dia pergi. Pot Min satu ketika seolah-olah hilang dalam radar bola sepak Malaysia. Kita bincang, kita pernah telefon, borak macam mana, tapi Karim Mohamed melalui fasa yang saya rasa sangat luar biasa. Boleh cerita Min masa kedudukan yang dia cerita dia tak ada lah. Dia tak ada lah dalam kampung bola sepak Malaysia ni. Abang tahu lah ni. Tak ada. Ya, of course. Saya pun yang close rapat dengan dia pun susah saya nak call. Saya nak cari. So mungkin dia ada alasan dia sendiri masa tu. So dia sebagai of course sebagai manusia ada benda yang kita boleh share. Betul. Ada benda yang kita boleh share, ada benda yang kita tak boleh share. So saya respect bab tu. Pendirian dia nak ni. So saya sebagai kawan, saya mendoakan dia yang terbaik saja. Apa yang dia buat, apa yang ni. So bila kita dapat kontak dan cakap apa khabar ni dan tanya. So alhamdulillah dia ni. Dan now Tuhan tu kata kau balik kat kawan kau ni balik. Betul. So untuk saya, yalah, saya bukan nak cakap macam saya ada saya punya target. Saya sebagai pemain, saya ada plan saya sendiri sebagai pemain bola sepak. Mungkin dia punya plan macam tu. Cuma kita ajak ataupun kita cakap share apa yang kita nak, apa yang kita perlukan dengan Minah masa tu, ketika tu lah. Kalau kita tengok mana ada umur 18 tahun main bola macam Karim Mohamed masa tu. Betul. Kalau kita tengok the competition with dengan Eddie Helmi lah, apalah masa ketika tu lah. One of the best flanker or striker masa tu Karim Mohamed. Anak guru silat. So dan kita rasa kesal bila bila dia macam why Karim Mohamed dia macam betul. Stop that. So saya rasa tu perform lagi tu. Saya macam cakap kenapa? Because dia kawan kita. Okay Min, cerita sikit Min, macam mana lawan Kenya injured. Lepas tu recovery, team tak mau ambil. Ada pegawai menipu walaupun dah okey. Saya struggle lah masa first ACL tu. Setengah player dia ambil 6 bulan, 6 ke 7 bulan. Tapi saya 9 ke 10 bulan. Agak lambat. Lama recovery. Mungkin agak serius lah kot kan. Tapi untuk career saya ni, individu yang paling berhak tahu lah, yang selalu mengikuti kemarahan saya adalah Hafiz Ahmad lah. Dia ni mungkin orang tak tahu. Saya tak pernah bercerita. Dia adalah individu yang close dengan saya. Bila kena ACL, dia lah yang datang ke klinik tu kat situlah jumpa arwah ayah masa tu. Arwah ayah ni dia tahu saya close dengan Abang Hafizal. Jadi saya ingat lagi momen-momen waktu dia jumpa dengan abang waktu tu. Dia ada bagi kata-kata, tolonglah tengok Min ni. Dia anggap dia macam adik dia sendiri kan. Tapi untuk saya respect Abang Hafizal Ahmad lah, sebab dia pegang kata-kata ayah tu. Sampai ke akhir kerjaya saya, dia sentiasa membantu. Jarang kontak kita dua abang. Tapi hujung tahun ada. Tahu sebab apa hujung tahun? Hujung tahun dia akan mesej, dia akan komen, macam mana? Ada tim tak? Tak ada orang kan. Tapi dia lah orang pertama dia segala-galanya dia yang sibuk cari. Mungkin orang lain anggap dia ejen. Tapi untuk dia dengan saya ni, dia tak pernah minta. Dia tak pernah demand, mengharapkan sesuatu daripada saya. Jadi memang makan lah? Makan lah? Memang persahabatan kami dari masa mula-mula saya naik sampai ke saya share pada ketika 7:30 malam maghrib, pasukan ni buang dia pick Selangor lah. Habak malam tu bukan buang sebab
last minute Last saya minute. injured. Okay. So So, keputusan Sabar dia drop. Dekat mana tu? Dekat stadium mini. Ya, okey. Salam. Duduk doang. Maghrib azan. Abang, saya macam mana abang? Saya tak ada tim bang. Saya tak mau main bola dah. Cakap Min, relax Min. Kita cari. Dan Min juga perlu berterima kasih pada seorang individu jurulatih ni yang panggil dia balik. Dia kata tak apa, aku nak coach tu telefon saya. Dia kata, Ban, aku nak budak ni Ban. Tahu siapa? Nizam Jamil. Okay. Nizam Jamil bawa dia pergi main di Asia. mustahil bang. Mana ada pemain yang injured. ACL Ada tim tu nak ambil. Boleh tim ambil. Kira rezeki memang. Lepas pada tu, hujung musim, Ella Varasen call saya. Aiwan Khair Mohamin. Bawa pergi PKNS pula. Sebab saya dengan arwah bapak dia terlalu baik. Okay. Terlalu baik. Masa tu mana ada player dari FM Cup. Masa tu FM Betul. Cup boleh naik ke Liga Super tu. Kan? Jadi Wan Asia Fizal lah dia Cup. banyak tolong lah. Mereka ni best mereka ni, macam Syafiq kahwin. Masa tu buat kat Monkera. Bukan Monkera. KGPA. KGPA. Masa tu Syafiq yang offer dia ke atau Cantik Hang offer? sikit. Ya, saya offer. Saya offer. Tu nak tahu banyak macam tu. Mana nak tahu. Okay. Tapi masa tu Syafiq betul Syafiq. Okey bang, abang buat macam ni. Depa best depa ni memang kepala dia memang bonding dia. Mahali kahwin. Saya jadi MC. Tu depa ni memang bonding depa sampai satu ketika saya dah cadang dekat. Saya sembang dengan Syafiq baru ni masa dia kat Johor, saya pergi Johor tu bawa dia tengok STL apa. Kita pernah sembang kata nak buat balik gathering group ni Group ni sangat best Best dia. Bukan player bang. Yang coach semua masa tu. Betul. Kita close dengan wartawan semua. Memang rapat. Dia tak ada Betul. perbezaan lah. Raja Gopal dari kacamata Syafiq Rahim. One of the best coach lah dalam Malaysia. Banyak agak mengubah cara saya sebagai pemain bola sepak. Dia keras, dia straight. Ya, Kita semua lah. Maybe ya. Dia strict dalam padang, tapi kat luar maybe dia ada time untuk enjoy juga. Not dalam padang ni memang of course lah semua orang must be serious. Kita kena preparation tu sangat penting. Jangan ambil mudah dari segala apa pun. Macam kita ni pun. Persediaan tu penting untuk menghasilkan satu program yang terbaik. Sama lah macam bola. Kalau you nak berjaya, you kena bersedia, prepare untuk you berjaya. Kalau persediaan you tak nak berjaya, macam mana you nak berjaya? Betul So sama lah macam apa yang Coach Raja buat. Untuk under 20 dan under 23. Saya start dengan Coach Raja masa saya umur 17 tahun. Under 20 India. Asia. Bukan, main di Malaysia. Saya umur 17 tahun, saya main. Saya dengan kembar 2 orang, Aidil dengan Zakwan. Masa tu kami 17 tahun main under 20. Malaysia host dekat Johor masa tu. So kita kalah suku air dengan Japan. Dia bawa itu pun coach last minute punya coach saja ambil daripada coach Brazil tu. Alhamdulillah sebab satunya zaman tu, lepas tu top up pula dengan pemain-pemain yang dah main Super League masa tu. 2-3 sebab kami ni datang daripada sekolah KL. So kita tahu macam mana daripada umur 16 tahun. Bila umur 16 tahun you naik pun bawah 17 tahun. So program tu dah bagus. Now sekarang ni why kita tak touch up lagi bagus? Betul. Itu maksud saya lah. Sebab kita punya bukti tu ada. kita hasil tu dah nampak. Dan kenapa kita tak nak increase, tambah baik? Sebab untuk saya masa tu kita punya mungkin ada 40% untuk tambah baik supaya you dapat hasilkan produk yang lagi baik. Okey. Ni nak cari cerita lawak sikit. Satu bilik siapa membangkit awal tu? Siapa bangun awal tu? Syafiq lah. Nampak? Saya mesti kejutnya. Almost selalu dia lambat lah. Almost kadang-kadang dua-dua pun lambat. Banyak. Banyak lah. Tapi banyak kita dua orang memang turun meeting ke apa ke kan, terlajak kan tidur. Tadi Dia Raja Gopal tahu dah. Tadi lupa Min nak tanya Min. Tadi Syafiq kata Kancil kereta pertama dia. Min kereta pertama? Saya masa tu tak ada kereta lagi.
Kereta pertama yang Min beli? Kereta pertama Myvi. Selepas saya sign kontrak dengan pasukan Kedahan, saya sign kontrak 3 tahun masa tu. Saya baru berani ambil lah. Tapi masa tu dulu Pudu dengan FAM tu biasa lah. Saya naik bas dari Kedah turun ke Pudu. Pudu kadang-kadang geng ni lah datang ambil. Dia kadang-kadang Eric. Sebab mereka ni lah yang ada kereta kan. Jadi kadang-kadang call kalau duduk jauh, order taksi lah. Taksi dulu jenis call kan. Sebab allowance masa tu Kedah mahal. Selangor KL RM24. So tambah lah ni minyak. Bayar tetap kena bayar. Tapi minyak masa tu RM10 dah sudah. Habiskan RM10 pun tak boleh. Betul tu je lah. Tapi abang recall bila Syafiq cakap tadi kan, parents dia terfikir pasal beli kereta disebabkan keselamatan dia tu. Tu touching. Tu lah. Sebab tu lah. Betul saya cakap faktor saya fikir family resiko. kan. So kalau tidak memang saya mula sampai sekarang pemain nak naik motor. Betul. So bahaya dia adalah betul. you kita punya kaki ataupun kita punya body bekerja untuk Career. punya career. Bukan katakan you mampulah inilah tak, janganlah Betul. you salahkan tafsir tu. Betul. Sebab kita ni condition kita ni untuk kita mencari rezeki. Tapi yelah bila dah mampu tu, why not self reward kan? betul. Whatever kita rasa kemampuan kita boleh, dan kita enjoy the life. Okay. Betul. EPL. Kelab mana? Saya yang menang saya punya favourite lah. Yang menang je favourite saya. Dia tak ada. tak Saya dari dulu semua orang tanya kat EPL. Saya tengok dia punya game Kalau bukan hari tu kerana klub. okey. Game dia tu Saya tengok macam contoh sekarang ni. Tengok sekarang punya lagi. Bawah tu pun kita tak boleh tahu dia boleh menang lah. Betul. Awak Manchester. Saya best kita orang ni dulu. Live masa kalau free tak ada masa nak tengok bola. Dulu saya dengan dia ni snooker. Time tu lah kami nak release kan. Sebab hari-hari bola. Bila cuti dapat call up national team. Bila habis call up national team balik ke Kedah training juga. So masa tu dengan bola tu jadi boring tau. Jadi boring. Tengok wayang lah. Wayang snooker macam-macam Mana tengok apa yang tengok budak wayang tu kan. dua orang. tengok wayang dua orang. Macam apa lah. La ilaha illallah. Lepas tu pergi karaoke dua orang. Asyik tak pegang tangan je. Masya Allah. Tengok wayang. Lepas tu contoh lah pergi tukar. Ni dah awal-awal ni aku on the way daripada Kedah ni. Masa tu dah ada kereta semua. Nak pergi Sunway nak tukar ni. Okey. Lepas kau tukar, kita tukar swipe lah, aku pula yang tukar. So maknanya kita dua-dua ada kereta lah. Kalau dua-dua letak kereta, kita tak ada kereta. Okay. So satu kereta letak, lepas tu dia orang dah siap kita take turn lah. So macam tu lah kita orang masa saya Tengok wayang dua orang tak tahulah ni tengok cerita pendekar lah apa lah. Boy lah arwah pak dia ni silat. Tapi masa tu itu je yang enjoy lah kan. Release lah. saya tak ada buat, kita ada off day one day. Apa nak buat? Tapi best kami dulu close lah. Ya, betul. Semua Macam abang Aidil. Mana-mana pun bujang kan. Bujang sekali keluar sekali. Sampaikan balik tu sampai guard pintu pagar FAM dah tutup. Panjat pagar. Kita minta lah. Coach cakap kalau coach cakap pukul 8. Kita orang boleh makan sendiri. Masa tu lah. Tapi sebenarnya itulah cakap keputusan yang kurang bijak. Sebab apa? You tak bijak. Masa tu nak tak nak you kena terima je. Budak so, kalau you dapat apa orang cakap knowledge yang awal tentang benda-benda ni semua, tak jadi tu. You takkan dapat benda tu. You takkan buat keputusan macam tu. Kemarahan memuncak paling diingati oleh Datuk Kia Jopal kepada kalian berdua. Salah satu ni. Jangan ambil lah. Dia time kita buat Salah. Tak ada lah. Tapi dia favorite player. Antara yang kita hormati lah sebagai macam ayah sendiri. Sebab apa-apa pun bila call up tu dia akan panggil player yang sama. Contoh saya ambil saya lah. Selepas injury ACL, bila kena ACL tu tak mungkin, mustahil untuk mana-mana player dia akan dapat call up. Tapi untuk saya, walaupun lari masih terhencot-hencot kan, dia panggil call up. Alasan dia satu, saya ingat sampai sekarang, untuk dapatkan kembali keyakinan
bersama kawan-kawan balik. Ini dia psikologi dia kat situ. Sama. Saya under 20 India pun sama. Saya kan operation juga. So kita ada masa 5 bulan lebih 6 bulan. Saya kena masa under 20 ACL. Ini Preparation kita untuk pergi India. Lepas tu saya cakap masa tu kita tak, kita punya, saya punya pemikiran tu rasa okey lah, ni dah habis lah. Habis lah sebagai ACL. pemain sepak. Padahal berumur 19 tahun. Macam mana you boleh 19 tahun you fikir you kata dah habis? Macam mana umur saya 19 tahun saya boleh terfikir yang career saya akan habis? Padahal umur you pun 19 tahun. Lepas tu you tak tahu pula macam mana nak recover, macam mana you punya structure recovery, rehab semua lah. Rehab you kan. Sebab kita tak didedahkan dengan benda-benda tu. Padahal saya daripada Bukit Jalil, sekolah sukan Malaysia. Tapi saya tak didedahkan dengan benda tu. Ni bukan sekolah sukan daerah Kuala Selangor. Ni bukan sekolah sukan daerah Gombak. Betul. Ni sekolah sukan Malaysia. Tapi proper tak lah. didedahkan Secara proper. bukan kata salah, tak. Bukan, tak. Mungkin tapi betul. Pembelajaran lah. so kenapa? Kalau kita tengok kan, bukan hanya bola sepak. Sekolah Semua. sukan Malaysia ni, kalau kita tengok kan semua sukan. Betul. So kita patut ambil tahu benda-benda ni semua dan kita perlu bagi awareness daripada awal. 7 tahun, 8 tahun. Dalam Islam pun suruh semayang umur 7 tahun. Untuk belajar. Umur 14 tahun, you dah matured. Dah matured, you dah boleh pilih sendiri mana cawan you nak minum. Masa tu you baru nak hentak cawan ni salah. Dah lambat. So benda-benda macam tu lah. Okay, last lah. Kawan paling national team best tu yang paling lawak sekali siapa? Ramai. 3 orang. Nombor 1 paling lawak. paling lawak. Paling lawak lepas Saya elect satu. Okey. Confirm lah elect. atas. Elect Chaton nombor 1 lah. Elect atas sikit lah. Elect dia lawak dan dia bukan lawak pasal dia buat lawak. Dia punya karakter dia tu memang tapi on the game dia tak serius. Nombor Lagi kedua apa Min? Saya rasa tak ada lah semua. Tak ada Nombor biasa yang lah. tak ada. Tapi elect nombor 1. Saya rasa that time lah. Paling time. serius. Paling serius. Serius dia. Paling pendiam awak. Serius. Jangan. Dia serius. Saya je boleh go paling. Dia tell habis. Ya. Main bola ni satu pasukan bang. Ya. Dia tak boleh cakap Min seorang je perform dan saya seorang je perform boleh buat tim tu menang. Tak. Dia kena semua. Tak kisahlah you main defend ke, you tak kisahlah you main striker ke, you tak kisahlah you coach ke, you tak kisahlah, satu tim. Baik. Saya rasa syok ni, tengah syok. Tapi Capit pun dia kata jangan sampai 2 jam. Jangan sampai 2 jam. Jadi terpaksa Next episode kita panggil mungkin. Dengan cara pakai baju batik ni nampak dia sangat proper. Bagus. Ilmiah. Tapi ini perubahan. Ya, Ini perubahan ke arah mereka telah melalui fasa tu. Fasa tu betul. Okey, apa mungkin nak say lah something kepada peminat-peminat bola sepak, khususnya pasukan-pasukan yang tidak berada dalam saingan Liga Super dan sebagainya. Min? Untuk management. Oh, ini I suka. Untuk management dulu, kita kena belajar bagaimana untuk handle team. Tidak, jika pengurusan yang tidak bagus akan mendatangkan efek kepada player. Contoh dari segi gaji, kebajikan, itu yang akan membuatkan sesebuah pasukan ataupun sepanjang perlawanan berlangsung dalam liga kita ni hambar. Okey. Dengan adanya pasukan-pasukan yang tidak dibayar gaji. Baik. Jadi benda tu orang akan jadi give up tau. Baik. Bot? Untuk saya untuk generasi-generasi yang akan datang lah. Untuk saya suka sebab saya a part of pemain bola sepak. Untuk Mimi pun dah sentuh untuk benda-benda yang sepatutnya lah. Untuk saya sebagai pemain bola sepak, don't give up dengan apa yang you buat. And then you kena trust yourself. You kena percaya diri you yang you mampu buat. Tak kisahlah you daripada pasukan mana pun, tak kisahlah daripada mana pun you datang, if you ada hard work hard, good preparation,
you berani untuk belajar, you berani untuk menghadapi pengorbanan apa yang you buat dalam bola sepak, I think you akan dapat apa yang you nak. Dan of course dalam lifestyle you, plan lah seelok-eloknya. Sebagai pemain bola sepak ataupun sebagai apa-apa pun, fans ke, sebagai management ke, sebagai pemain ke, tak kisah. You plan tu sangat penting dan preparation tu sangat penting. Apa yang you nak jadi. Okay. Ucapan untuk Nindya 3.0 episod kedua. Terima kasih kepada abang-abang yang saya rasa daripada saya grassroots sampailah ke sekarang kita masih berada di sini lagi. Amin. Terima kasih banyak-banyak dalam nampak dan tak nampak sepanjang kerjaya saya sebagai pemain bola sepak, support saya dan Karim Amin sebelum ni, support pasukan negara sebelum ni, support kelab dalam Malaysia selama ni. Terima kasih banyak-banyak dan terima kasih untuk Nindya 3.0 kerana sudi jemput saya untuk episod kali ni. Dan saya rasa ucapan terima kasih tak memadai dengan apa yang abang berdua dah sumbangkan dalam bola sepak. Thank you so much. Min? Syapik panjang lah cakap, ada potong habis kan. Untuk Nindya ni satu platform yang pada saya amat bermanfaat. Contohnya kita boleh dapat kongsi kan. Dan ini salah satu partner saya dan first time kami digandingkan bersama dalam program ni. Dan dapat meluahkan sedikit pengalaman kami. Baik. Jadi terima kasih banyak-banyak Abang Fizal, Abang Izhar kerana menjemput kami dan kita mengharapkan teruslah menonton rancangan Nindya. Baik. Untuk makluman Syafiq Rahim, selepas nama Karim Mohamed dipetik, nama pertama dia nak sebagai partner dia dalam ni, walaupun kita dah plan. Itu kita jumpa, kita dah sembang kita dah beritahu. Tapi dia kata bang, kalau boleh dapat Syafiq Rahim best bang. Untuk Karim Mohamed kita dapatkan. Okey. Jadi sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih sekali lagi kepada Syafiq Rahim. Bagi pihak Nindya, kita memang menghargai. Producer kita Hafizah dan juga apa nama ni? Ni yang Papa Zola. Art director. Papa Zola. Jangan cakap prop man, art director. Art director Papa Zola kita. Fakri. Mahat. Dan juga Mr. Madan. Our studio director. Thank you so much. Hi Ian. Hi. Untuk first time recording Macam kenal lah Ian? Anak saya. Okay. Baik. Sampai di sini pertemuan kita. Ingat, apa saja yang kami perkatakan di social media, di platform Nindya 3.0 adalah lahir daripada keikhlasan, daripada hati kami sendiri. Bang, jangan lupa untuk like dan juga follow. Yes. Subscribe apa nama YouTube Nindya 3.0 dan juga Hafizah Ahmad dan juga Cakap Sukan. Jangan lupa ini kolaborasi di antara Nindya 3.0 dan Cakap Sukan. Jadi nantikan episod berikutnya. Mungkin kita akan bawa Datuk Ki Raja Gopal. Yes. Kesinambungan daripada episod kedua. Cerita ni. Jadi ada cerita yang dia pun cerita, dia pun tak cerita habis. Kita akan korek daripada Datuk Ki Raja Gopal pada episod akan datang. Sampai jumpa lagi. Saya Hafiz Ahmad. Saya Izzah Hatan. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Nindya.